Welcome back to YouTube Aiman 23 kucing berlari. Biarkanlah kucing tu berlari. Korang layanlah konten Aiman hari ni. Okay guys, so happy kau hari ni Happy So, sempena kita berada dekat Genting Highland, bukan Genting Highland lah, berdekatan dengan Genting Highland dekat Janda Baik Aman Rimba. Ada satu konten yang Aiman nak buat. Konten apakah itu? Aiman akan bawa Aina. Kau tak payah nak bawa aku pergi tempat-tempat pelik kan? Mana ada pelik, tak pelik. So, hari ni Aiman akan bawa Aina pergi naik cable car. Sumpah lah. Kau takut tak? Aku nak naik yang bawah biasa tu Aku tak nak naik yang nampak bawah tu ke apa. Mana boleh, kenalah naik yang bawah cermin tu. Kalau bawah biasa yang tu selalu ramai. So kalau ramai kita naik yang biasa je Man tak apa, aku sanggup spend duit RM1,000 untuk kau naik yang kaca tu. Oh ada iklan Apollo guys. Apollo. Okay. Bukan saya dengan Aina sahaja berdua yang akan naik cable car tu. Cuba teka dulu siapa. Cuba teka. Okey, cuba teka. 1, 2, 3. Salah. Lagi. Lagi. Salah. Lagi. Salah. Hampir betul. Sikit lagi. Yang tu. Yang tu lah dia. So, kita akan invite seorang talent sementara daripada mana? Syaklah juga. Sama geng. Dia orang tahu lah geng kalau siapa kan. Dah tahu lah dalam kiraan. 3, 2, 1. Yeah! So Melu hari ni dia tak ada shoot. So Melu akan ikut kita orang naik cable car. So nak lebih menarik lagi, Melu akan action dalam cable car tu supaya sampai Aina menangis. Aku akan buat dia sampai nangis. Plot twist kita tengok siapa yang menangis. Biasanya macam korang tengok konten rumah hantu tu, Aiman yang penakut. So tak nak buang masa, jom kita pergi naik cable car. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah sampai GPO. Aina cakap ada cable car tapi tak tahu lah kat mana. Korang sebenarnya saya prank Aiman sebab saya tak nak naik cable car, saya cakap ada. Tak ada korang. Kau serius lah? Ada. Mula dah tak sabar pun nak naik cable car. Jom tak serius? Jom. Betul? Mana? Kau tahu tak? Cakap kat sini. Okay. Mana? Okay, kita tanya orang lah. Jom. Okay, jom. Kau nak ngorak lelaki handsome tak? Nak. Okay. Disebabkan Syami tak nak. Hello. Hi. Can I ask you something? Ya. Tanya dia dulu. Kat mana cable car? Tanya. Tanya lah. Can I ask you something? Ya. Aku tak boleh. Aina bagi tahu. Aku terus Suruh Melu cakap. Dalam bahasa Inggeris. bahasa Inggeris. Hi. What is your name? What is your name? Hobby. Do you have a boyfriend? Ini semua Sorry. YouTube. YouTube. Boleh cakap Melayu. Alamak. Boleh cakap Melayu. Okay, tanya. Kat mana cable car? Cable car. Belah sana. Okay. Atas sana. Okay. Alright, thank you. Nice to meet you. Thank you, sorry. Thank you, you so handsome. Elah dah hujung-hujung pun nak bagi ya. Biar. Weh, masalahnya aku terpesona dengan dia. Betul. Tapi bulu hidung terkeluar sikit ah. Bercanda, maaf aku cuma bercanda. Tolong dong jangan marah, nanti kau cepat tua. Harap abang yang tengok nanti tolong cukur bulu hidung Cukur sikit bulu hidung. Serabut kat konten ni. Tak, serabut dia kau nak kena kejar 2 orang ni. Korang, Aiman cakap kat konten prank tu, dia nak bawa saya dating dinner. Tapi dia buat Melu. Tu lah tu. Ni bukan dinner. Dah pergi malam? Malam. Tak makan? Aku jadi inilah waiter. Tak biasa. Akulah yang suruh makanan kat kau tu. Weh, sumpah tak, aku nak ni kena tanya orang. Tanya betul-betul. Tu cable car belah kiri. Mana cable car? Mana? Okay, Kiri, Bi.
Okay. Kau. Aku dah tak faham dah korang gelak apa sebenarnya ni. Daripada tadi. Kau silap lah jemput Ailo. Janganlah. Kau nak dengar intro Ailo tak? Macam ni intro hari tu. 3, 2, 1, go. I Love. ho. Okay lah guys, so sekarang ni Aku kita orang gelak-gelak nak pergi aku tak naik. ingat kita nak naik ni. Okay, kita orang nak naik cable car. So, petunjuk dia daripada Aina. Wah, Aina memang macam tak nak ni. Aku rasa aku partnership dengan Melo tu. Yelah tu. Aina depan Aina. Melo tak nak tau. Melo dia tadi tolak-tolak aku Sekali lah. Korang bagi nampak masuk kamera. Okay, so sekarang ni kita nak pergi cable car. Okay, kita dah jumpa cable car. Wow. So, Aina. Tapi aku rasa ramai lah, tak ya? Ramai? Asal pula ramai pula? Tak ada. Aku akan bayar yang orang kata fast punya, fast track punya. Aku tak nak naik yang kaca tu, Man. Kenalah naik kaca kan Melo kan? Naik lah. Baru ada feel sikit. Aku Naik. Sumpah naik. aku sumpah tak nak, aku tak main-main. Jadi korang naik berdua, aku duduk luar. Asal. Dua aku lagi okey. So kita dah dapat 2 tiket. Asal dua? Asal dua? Belum ada 2 tiket je. Aku bagi 3 tadi kan, kau nampak? Asal dua? Kau payment 3 ke? Aku memang 3. Mana receipt lah? Sekejap. 1.30 berapa tadi? 32 kot. Masin mulut kau tak dapat naik. Itulah kau. Belum. Kalau ni tak ada tiket, kau beli tiket kita orang tunggu sini tau. Nanti aku bagi kad. Boleh? Kau bawa wallet tak? Bawa Aku tak bawa wallet. Yes, Aiman belanja kat atas. Aku rasa good idea. Tiket ada 2 kan? Kau naik dengan Melo. Tak nak. Lepas tu aku tinggal. Aku jaga beg lah kat bawah. Mana boleh? Aiman. Mana? Melo. Kau heret dia Melo. Melo tak Kau mati. pergi kau jangan nak mana dengan dia. Akak. Dia dah beli tiket 3 tapi dia keluar 2 je. Oh. Tapi tengok receipt lah. Tu akak jaga Melo kat sini. Boleh tak akak jaga Melo? Saya dah bagi 3. Lepas tu nanti kak macam mana kak? Macam mana apa? Dia kena beli lagi satu lah kan? Kalau tak ada. Ke kita tinggal dia je kak? Berapa kak? Saya okey je Sekejap. dah tinggal dah biasa. Cuba kak saya tengok. Melo, sorry dong Melo. Tak apalah aku okey je. Sekejap. Ada berapa kat ni melekat tu? Ada 3 lah. 3 kan? 96. Satu tiket one way glass tu 32. Kau prank aku ke boleh? Tolong ah. Aku tak mau kena prank. Jangan. Sedih kat kurang. Melo. Lama siap aku pun tu ingat. Oh, memang prank kan ni. Awak kesian. Dah lah, Sorry, pada Melo. aku dah ada. It's okay Aiman ada. It's It's okay okay. Aiman ada. It's okay. Nangis. Janganlah nangis. Tak apa Melo, tak apa Melo. Boleh. Aiman, kau ni jahat dah. Mana dia jahat lah. Aku dah percaya dah tiket tu memang 2 je. Ini salam perkenalan untuk Melo pula. Dalam perkenalan tak Melo. Tak apa Melo, lepas ni kita prank dia ni pula dalam cable car. Kita tengok macam mana dia punya cuak muka dia. Maknanya korang dah play waktu aku tidur tadi kan? Mana ada tak? Dapat kios. Tak baik lah. Okay, so sekarang ni time to shine. Tak ada time Aiman. Tak ada? There's no time. Asal pula? This is very difficult for me. Korang Relax ah. relax kan? Nak Kita have fun je, have fun. have fun je. Aiman selalu bawa aku pergi tempat-tempat yang aku macam terseksa dulu baru boleh bergembira. Bergembira lah ni. Mana ada orang Bergembira apa sedih. kau dengan Melo yang enjoy ni Man? Boleh. Aku pula. Kau baru tahu ke yang aku sebenarnya partnership dengan Melo? Lah. Patutlah malam-malam aku dengar Melo buka ni TikTok kau Komar tu. Tak, lagi satu benda. Kau nak tengok chemistry aku dengan Melo, apa tau? Aku dengko, Melo pun dengko. Comel. Tak payah kot. Dalam Okey, apa perasaan Melo nak naik dan nak muntah-muntah tu dah lawyer-lawyer tu. bunyi ni bau tayar. Relax lah, tak ada apa pun. Kalau dia yang tadi berani macam ni, aku macam mana? Tak, aku sedap je. Macam nak termuntah je aku tengok. Aiman ni. Okey, macam ni. Okey, dia macam ni guys. Waktu kita nak naik atas tu, pastikan Melo kena duduk depan. Jangan duduk belakang. Kalau belakang kita macam ni lah.
So ini kabel car kita orang. Naik dulu. Cepat. Lompat. Cepat nanti aku tertinggal. Chill lah. Oh my god, aku nak termuntah. Sumpah aku nak termuntah. Aku mau menyanyi. Okay. Wih, lawa Tinggi juga tinggi juga kayak rendah. Handphone aku jatuh. Kau tu main lompat-lompat weh. Kau tak kelakar kau lompat-lompat. Nasib aku duduk Tapi sini. goyang-goyang okey. Tapi aku tak nampak. Okay guys, so hari ni Aina akan membuatkan satu persembahan untuk kita guys. Let's go. Okay, cepat Aina. Cepat Aina. Cepat. Kau tak Aina. Aku pun takut. Okay, cepat. Cepatlah, aku nak enjoy ni. Ini time ni kau kena. Cepat. Orang nak dengar kau punya bakat tak keluar-keluar pun. Aina. Aina, cepat. Lagu. Maximum 460 kg. Berat kau apa? Berat aku 1. Aku 2. Oh my god, tengok bawah Melo. Ya, aku tengok bawah. Melo kau pakai seluar tak? Melo. Pakai. Wah! Janganlah macam tu, aku takut. Kenapa kau takut sangat ni? Cepatlah, aku nak dengar. Tunjukkan bakat. Kaki kau dah sit macam tu lah. Baca. Right, let's go. 1, go. Kalau aku tahu dari awal sini Cepatlah. Kak Abel aku tak nak shit dengan kau. Lagu ni untuk kau tau. Okay, lagu ni untuk aku Tajuk dia Dear Future Husband. Alright. Wow. Awal betul. Come on. Sabarlah Iman. Cepatlah, aku nak. Janganlah kau hantar Okay. Aiman. Aku nak marah kau ni. Konten ni mesti editor sakit telinga dengar. Ya aku tak ingat chord lah weh. Tak ingat chord? Cepat sebelum sampai ni, nak sampai dah ni. Lagu Melo. Dulu sini sikit dulu. Kau lah. Lagu apa tu weh? Bila nak masuk Kau nanti lah. Tu ke? Bila ni? Aku baru nak ni. Aku tak boleh Iman. Aku cakap aku tak boleh. Boleh. Cepat nyanyi. Cepatlah nyanyi. Kau nak lah Iman. Cepat. Kau tak aku ni. Aiman! Aku nak kena pegang ni. Aiman kau tahu. Aiman tu tak lawak Aiman. Kita jatuh. Kita esok tak masuk office Tak apa ni satu. Dear future husband. Dah tak sedap. 3, 2, 1, Let's go. Dear future husband, he's a future. Hey. You need to know me. You wanna be my one and only all my life. All my life. Take me on a date. I deserve it, babe. And don't forget every anniversary. Cause if you treat me right. Oh my god, kat bawah apa tu? Guys, by the rainbow, rise, by the rain. Iman. Okay, pastikan korang pakai seluar tak korang ni? Dia orang bawah je yang tahu. Orang bawah menang besar. Yelah, salah. Aiman! Weh, Aiman, kau kenapa ni? Okay, aku cabar kau pandang bawah lama-lama. Right. Pandang bawah lama-lama, Aina. Okay, Aina. Bayangkan muka. Diam belum. Bayangkan muka Mal lah kalau takut. Takut. Okay, bayangkan muka Melo. Okay, just enjoy. Cepatlah lagu lagi. Kita orang buat lagu. Ni pun mak elok. Kami telah sementara 2025.
Nak habis dah ni. D-A-I-T 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 Selamat tinggal semua. Jangan lupa Oh my god, tinggi gila weh. ingat kami. Mana? Dah habis dah lagunya. Pun sementara. Kami sementara. Sorong papan tarik papan. Sorong papan, tarik papan, papan. Siapa kentut? Busuk ke? Ya Allah! Bau! Jujur aku tak boleh macam ni Kau yang tegur, kau yang kentut. ini bau kentut silent killer kau. Pongok punya kentut Kau ni takkan tau. Aiman, kau ni tak senonoh dah. Dah ada 2 perempuan kat sini. baik sikit. Aku kalau kentut bunyi tau. Aiman sumpah bau daripada kau. Kau bau? Kau bau. Oh mentang-mentang kau orang 2 perempuan lah. Ni dah sampai ni. Belum. Kau ni sampai bila ni? Belum, kau nak turun. Dah gila dah sampai. Belum, atas Dah. lagi. Kau nampak dia. Ada lagi? Ya, kita naik sampai atas, sampai awan. Kau tengok tu sengit tu. Sumpah aku takut. What the Oh my god, lajunya weh. Ini sumpah laju sebab dia naik tinggi lagi. Oh, Aiman. Tahan nafas semua, tahan nafas. Okey je. Tapi asal kita punya slow. Orang bawah tu laju. Dah cakap aku dah. Tak, aku tak cakap kau. Tak, serius. Tak, masalahnya tinggi sangat ni weh. Tinggi tu. Kau confirm ke ni? Oh, kita sampai sana je lah kan, depan sana lah kan. Okey lah, sebelum kita nak sampai ni, dah nak sampai kat sana dah tu. Aku ada satu challenge untuk korang. Okey, kalau korang berani buat challenge ni, korang memang terbaik. Aku cakap dengan Abang Alifan, invite korang masuk permanent terus. Okey. Oh, nak tu. Ya Allah, aku dah takut ni. Okey. So, challenge dia senang je. Just satu. Lompat aku. Lompat sekali je. Pandang bawah lompat. Tak boleh. Ui, Man. Aiman tak boleh lah. Macam ni lah. Aiman, jangan. Aiman, nanti orang tengok, nanti orang bising kita lompat lagi bekal. Tak. Ni bukan lompat tinggi-tinggi. Lompat just pak macam tu je. Okey, boleh Boleh, tapi Amno? kat sana. Aku tak nak tengok bawah sekali. Cepatlah sekarang lah. Dia nak sampai dah tu. Okey. Right. Aiman dulu. Ya. Menarik. Menarik. Okey. Aina, mula dulu Boleh Aina. aku berdiri kat mana? Cepat. Aina. Cepat dah nak sampai dah ni. Kau kena situ. Aiman dah. Okey. Aiman dah. Cepat. Satu. Aiman dah. Pandang bawah. Aiman dah. Cepat dah sampai. Aiman dah. Itu bukan lompat. Okey, 1, 2, 3. Jadi gitu. Macam ni. Pandang bawah. Aiman. Cepat dah. Cepat dah nak sampai. Aiman kau buat. Pandang bawah. Okey, belum. Belum, cepat belum. Kau kena ke? Dah. Belum, cepat belum. Cepat belum. Kain. 1, 2, Sumpah 1, kau dapat. 2. Tanya. Okay guys, kalau kita orang dah sampai, kita nak keluar, tak tahu nak pergi mana. Aiman nak belanja kita orang handbag. Apa tu weh? Pesan. Nak jadi kau Kejut siapa? aku. Aku yang buat hal tadi. Dah aku rate lah berapa? Keseraman dia aku rasa 2 lah. Keseraman 2. 2 lah kau. Engkau pun teruk tau Milo. 10. Aku jujur je. Aku 10. Lagi-lagi waktu lompat tu. Aina kau cacah lah 2. Ni kau part hantu kau tak takut kan? Edit balik part yang dia takut tadi. Belum, kau nak turun. Banyak kali. Edit part Aiman kentut. Siapa kentut? Busuk ke? Ya Allah! Kau bau? Kau bau? Oh mentang-mentang kau orang 2 perempuan lah. Kau yang kentut. Kau dapat bau. Sumpah aku cakap aku Bau rate kita rate kentut dia berapa? Okey, dia ada chemical sikit bau hanyir. Bau besi kan. Aku ingatkan ni roda yang atas tu. Bau hangit. Macam brake hangit turun genting tu. Sami mana? Sekarang ni kita nak pergi makan tu. Di Selcom. Makan. Dimakan. Aiman jom beli baju macam-macam Aiman. Jom, kita beli baju matching-matching. Belum nak? Jom. Let's go. Tak nak.
Saya rindulah seseorang. Alah, Syami cakap. Syami. Muka paling comel. Saya rindu papi saya. Paling comel lagi. Papi, jom pergi genting. Bola dari kosong, jalan penuh luka. Tak pernah senang tapi kau tetap cuba. Hitam manis, senyum kau juara. Setiap jatuh kau bangun semula. Tak semua orang faham, tapi kau tetap bertahan. Perlu jadi saksi, mimpi jadi panduan. Terbang tinggi. Aku nak tanya korang. Nanti kan waktu konten habis kan, konten bagi hadiah. Korang nak hadiah apa? Aku nak apa ni? Lama betul fikir Aku nak benda yang berkaitan dengan diri aku. Benda dengan berkaitan dengan diri kau. Aku nak Contoh kau benda berkaitan tu baju, seluar, kasut macam tu. Tak adalah, tu macam meminta pula tak apa. Contohnya nasi lemak. Ataupun setting spray. Kan betul. Kau? Kalau aku tak nak mahal. Aku nak lebih banyak spend time masa dengan kau. Okay, sinilah. Aku lepas kau cakap macam tu, aku rasa nak bagi bunga. Okay, ni untuk Melo. Okay, ni untuk Aina. Kecil ni je. Aku sedang ambil lah sebab aku nak orang lain bagi. Papi bagi. Papi tak adalah. Belum. Belum dah pergi guys. Alamak. Kita balik dulu kan. Dia tengah bagi hint tu. Syami kalau tengok konten ni, Melo kata ni comel. Yes. So Syami belikan tu Tapi Syami belikan yang dekat genting punya. Alright. Yang Melo dah sentuh. Yes, mana? Sentuh aku. Aku tak pilih rupa sebenarnya. Aku memang Dia suka. dengan Syami papi-papi, kita panggil apa Kita panggil Pepi. Jijik lah pula. Aduh, aku dah cari makanan ni. Ini yang minta pakek-pakek tu. Ni ada. Oh. Okay guys, so sampai sini je konten Aiman kali ni guys. Konten kali ni simple as pimple aja. Saya spend time lah dengan 2 orang gadis wanita yang cantik molek ni guys. Okey, sekarang kau kena pilih. Aku ke Melo? Melo. Okay, so korang sampai sini je konten Aimana kali ni guys. Kalau kita orang ada terkasar bahasa ataupun apa-apa mengguruskan hati korang, kita orang minta maaf. Dan korang harap korang enjoy untuk konten kali ni guys. Jangan lupa support Aina, support Melo, support Aiman dan support item yang lain. Kita jumpa di next konten Aiman nanti. Okay guys, so sampai sini je konten Aimana kali ni guys. Aimana? Kat sini. Sini. Bye bye.